Hak penyawa awam untuk sokong siapa? Ideologi kepartian mana yang dia nak sokong terpulang pada dia lah. Saya setujulah kalau betul ekstrim, dia pengganas, betul lah. Dia bawa ajaran yang bukan-bukan. Main isu kaum, isu agama, betul lah. Tapi tak boleh buang kerja. Tapi tindakan boleh diambil. Tapi tak boleh buang kerja. Mereka ni duduk situ punya lama, kau orang politik baru je. Ni yang semalan dengan orang politik ni. Inilah dia. Orang politik yang kita malas benda macam inilah. Engkau duduk situ baru 4-5 tahun. Lepas tu kau berambus. Kalau kau menang kau jadi menteri balik. Lepas tu kau ugut penyawa awam. Apa benda ni? Guys, ini nama dia ketakutan. Setuju tak? Mereka dalam ketakutan. Oleh kerana ketakutan ni, sebelum ni dah keluar perkeliling dah, ingat tak? Sebelum ni kan dah keluar perkeliling lah apa. Macam-macam keluar dah. Penyawa awam tak peduli pun. Betul tak? Tak peduli pun. So ada member seorang lah. Dia penyawa awam. Dia PTD. Ada pangkat besar lah. Lama dah cerita ni. 2023. Saya tanya dengan dia. Dia kata mana boleh buang? Tak boleh buang. Ingat senang ke nak buang penyawa awam? Dan kalau salah buang, kalau buang berkenaan dengan ni, kutuk papanan kau ni, kau ingat dia pergi mahkamah tak boleh menang ke? Dia boleh menang balik tau. Kena bayar balik pembahasan tau. Jadi, ini satu ugutan kepada penyawa awam. Guys, mereka dalam keadaan yang terdesak. Ingat why now? Sebab terdesak. Saya tunjukkan lagi sekali. Ini kenyataan Timbalan Menteri KDN. Yang mana Pudin Pokar lah. Yang mana dalam keadaan yang terdesak, ugut penyawa awam, yang mana menyatakan penyawa awam ni boleh dibuang kerja. Sebar bahan kebencian. Jadi dia nak menakut-nakutkan penyawa awam lah. Tapi saya nak bagi tahu, yang mainkan isu kaum, Anwar Ibrahim. Betul tak? Yang main isu agama, Anwar Ibrahim. Bukan penyawa awam. Penyawa awam tak cakap pun benda-benda macam itu. Yang main isu kaum, isu agama ni semua ni, Anwar Ibrahim lah. Kau orang lah. Kau orang yang mainkan, kau orang yang buat divide and rule. Kau orang buat pecah perintah. Kau pergi kat orang Cina, kau kutuk orang Melayu. Kau kutuk orang India, kau pergi kat orang India, kau kutuk orang Melayu. Kau kutuk orang Cina, kau pergi kat orang Melayu, kau kutuk orang Cina, kau kutuk orang India. Kau orang yang mainkan. Setuju tak? Kau orang bukan penyawa awam. Jadi, saya nak ingatkan kepada penyawa awam, jangan takut. Jangan takut. Selagi mana engkau tak melakukan jenayah yang mana terikat dalam undang-undang dalam negara ni, korang jangan takut. Hak kebebasan kita dijamin oleh perlembagaan untuk bersuara. Dan hak kita untuk memilih, nak menyokong siapa saja.